Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan buka surah Taubah ayat 67, juz yang ke-10. Surah Taubah juz 10 ayat 67. Surah yang ke-9 mengikut tertib semana. Juz 10 surah yang ke-9 ayat 67. InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا
فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. Sadaqallahul azim. Orang-orang munafik lelaki dan perempuan setengahnya adalah sama dengan setengahnya yang lain. Mereka masing-masing menyuruh dengan perbuatan yang jahat dan melarang dari perbuatan yang baik. Dan mereka pula menggenggam tangannya bakhil kedekung. Mereka telah melupakan, tidak mengheraukan perintah Allah. Dan Allah juga melupakan, tidak mengheraukan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka lah orang-orang yang fasik. Allah menjanjikan orang-orang munafik lelaki dan perempuan serta orang-orang kafir dengan neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu untuk menjadi balasan mereka. Allah laknatkan mereka dan bagi mereka azab siksa yang kekal. Nasib kamu hei orang-orang munafik adalah sama dengan nasib orang-orang yang sebelum kamu yang telah dibinasakan. Mereka telah mempunyai lebih kekuatan serta lebih harta benda dan anak pinak daripada kamu. Seterusnya mereka telah bersenang-senang dengan bahagian mereka, maka kamu pula telah bersenang-senang dengan bahagian kamu. Sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu itu bersenang-senang dengan bahagian mereka, dan kamu pula telah memperkatakan dengan perkataan yang salah dan dusta sebagaimana mereka memperkatakannya. Mereka yang demikian rosak binasalah amal-amalnya yang baik di dunia dan juga di akhirat. Dan mereka lah orang-orang yang rugi. Al-'iyazubillah. บรรดาผู้กับกรอกชายและบรรดาผู้กับกรอกหญิงนั้นบางส่วนของพวกเขาต่างมาจากอีกบางส่วนซึ่งพวกเขาจะใช้ให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีและห้ามปรามในสิ่งที่ดีและกำมือของพวกเขาไว้โดยที่พวกเขาลืมอัลเลาะห์และพระองค์ก็ทรงลืมพวกเขาบ้างแท้จริงบรรดาผู้กับกรอกนั้นคือคนชั่วอัลเลาะห์ได้ทรงปัญญาลงโทษแก่บรรดาผู้กับกรอกชายและบรรดาผู้กับกรอกหญิงและผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายซึ่งไฟนรกจะอนำโดยที่พวกเขาจะคงอยู่ในนั้นตลอดกาลนั้นมันเป็นสิ่งที่พอเพียงแก่พวกเขาแล้วและอัลเลาะห์ได้ทรงสาปแช่งพวกเขาและสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการลงโทษตลอดไปเช่นเดียวกับบรรดาผู้ที่ก่อนหน้าพวกเจ้าซึ่งพวกเขาเป็นพวกที่มีกำลังแข็งแรงกว่าพวกเจ้าและมีทรัพย์สมบัติและมีลูกๆและมีลูกและลูกๆมากกว่าพวกเจ้าและพวกเขาก็ได้รับความสำราญในสิ่งที่เป็นส่วนได้ของพวกเขาพวกเจ้าก็ได้หาความสำราญในสิ่งที่เป็นส่วนได้ของพวกเจ้าเช่นเดียวกับบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเจ้าได้หาความสำราญในสิ่งที่เป็นส่วนได้ของพวกเขามาแล้วและพวกเจ้าได้พูดคุยกันในเรื่องไร้สาระเช่นเดียวกับที่พวกเขาพูดคุยกันชนเหล่านี้แหละบรรดาการงานของพวกเขาได้ไร้ผลทั้งในโลกนี้และปรโลกและชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ขาดผล
Allahu akbar. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah bi ni'matil Islam wal iman. Wa'lamu annahuma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'am. Alhamdulillah bi ni'matil Qur'an wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. Tiga qiraatan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah. Surah yang ke-9 juzuk yang ke-10 ayat 67 sampai kepada ayat 69. Dapat kita membaca mendengar di serta tadabbur untuk ambil reti, faham dan juga serta beriman dan juga beramal di hadapan Allah yang Maha mendengar, mengetahui bacaan kita dan gerak kita. Ialah Allah berjanji dengan melalui lidah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja dalam kalangan hamba dia, ia baca Quran dia, mukjizat dia satu huruf, maka dia Allah sanggup untuk nak balas 10 kali ganda. Balasan yang begitu besar, banyak mulianya, indahnya. Dan dialah Allah sentiasa bersama dengan kita di mana sahaja kita berada, dan apabila kita bersama dengan dia maka dia akan mencucuri rahmat, maghfirah, barakah, hidayah, taufiq, nurun, iman, ilmu dan amal soleh, serta beri kekuatan yang begitu ampuh supaya kami dapat mempelajari, membaca, tadabbur ayat-ayat kamu, mukjizat kamu setiap pagi, setiap hari selepas semaya subuh secara berjamaah di masjid, serta angkat darajah yang begitu tinggi mulia di sisimu dengan melalui ayat-ayat kamu kepada sekalian kami, sama ada di dunia ini dan juga di akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Cuba pagi ni kita mari tadabbur pula ayat-ayat Allah dalam surah At-Taubah. Kemarin kita dapat dengar bagaimana sifat-sifat perangai-perangai orang al-mu'minun. Ya Allah Subhanahu wa taala sebut 5 sifat perangai dia dalam surah Anfal kemarin. Maka cuba pagi ni kita mari dengar pula tabiat perangai orang munafik. Allahu akbar. Adalah orang mukminun, maka nak lari tak boleh, kena ada orang munafik. Adalah orang Islam, ya kena ada orang kafir. Itu adalah sunnatullah. Yang kita takutnya munafik itulah. Sebab orang munafik ni orang panggil orang yang terjerumus dalam golongan-golongan orang mukmin. Duk sekali dengan orang mukmin. Tetapi dia adalah wa ma hum bimu'minin, kata Tuhan. Tapi dia tak beriman. Dia panggil iman gapo? Iman apa? Atau iman jenis pasang cucuh tak lekat. Allahu akbar.
Kalau dipanggil gapo Oh itu cucu pi mapuh tu. Liling. Cucu tu lekat sta-sta gitu. Mapuh pula lah. Nak ada cucu semua. Itulah orang munafik. Api dia tu tak kuat mana orang panggil. Tak ada seperti dengan orang mukmin. Di antara perangai-perangai dia banyak tu yang sebut dalam surah Taubah ni. Koyak kepada orang mukmin menduduk bongkeh perangai huduh jahat dia, pakai dia, ia duduk dalam hati dia tu. Waktu ubik orang tengok, orang tahu. Dan orang munafik dia sangat dia sangat takut apabila Tuhan waktu ayat mai duduk kecek dia. Allah takut sungguh dia. Nah, ayat sebelum ini yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Oh, dia sangat takut apabila Tuhan waktu ayat Quran mai duduk goyak dia. Kuburuk ke dia yang ada dalam hati duk susu dia tahu tu. Bila Tuhan waktu Quran apa? Allah takut pecah kuamlap hok dia hok duk dalam hati dia tu. Bima dia. Subhanallah, sia kepada orang munafik. Duduk back, duduk bawa benda kekotoran. Benda yang busuk, dia duk kena pikul, duk susuk dia tahu. Tok si dia tahu. Tetapi Tuhan kata aku nak tubik. Innallaha mukhrijum ma kuntum tahzarun. Sesungguhnya aku Allah ni nak buat tubik keburukan yang ada dalam hatimu hamba duk susuk. So saya tahu tu, aku nak dia tahu. Allahu akbar. Dengan melalui perbuatan dia, perkataan dia, sama ada tu waktu ayat Quran munafik baik ni. Hadis Nabi meriwayat munafik baik ni. Sama ada orang fofok dia sepeda royak. Boleh orang mukmin tu tahu ni dia. Banyaklah sifat-sifat orang munafik ni. Kedekunglah harta dia tu saya tubik pada jalan Tuhan. Malah semaya, malah zikir. Wala yazkuruna Allah illa qalila. Mereka orang munafik itu tidak ingat Tuhan mereka sikit. Allah tidak ingat Tuhan mereka sikit. Mairam nuktung Allah kanit dia sikit ya ingat Tuhan. Lupa Tuhan semua banyak lupa Tuhan. Orang mukmin az-zakirina Allah katsiran wa zakirat. Bermula orang mukmin tu dia ingat Tuhan banyak sama ada orang mukmin lelaki dan orang mukmin perempuan. Tapi orang munafik tak suka ingat Tuhan. Ingat Tuhan sikit sang pahap je. Nak orang tengok kata dia tu adalah ingat Tuhan mai sejik, mai semaya. Baru lepas daripada mata orang. Mula kelipah jadi selalu dah. Allah bahaya nak orang munafik. Bahaya, na'udzubillah. Kita minta doa semua. Allahumma inni a'udzubika minan nifaqi wal munafiqin. Ya Allah, ya Tuhan kami minta berlindung jauh daripada sifat perangai orang munafik. Orang munafik dan juga perangai orang munafik. Jangan ada. Allahu akbar. Orang mukmin suka zikir. Orang munafik tak suka zikir, tak ingat Tuhan. Sikit sangat. Maka zikir di sini kata Imam Nawawi gapo? Afdhalu zikri iaitu tilawatul Quran. Kelebihan sebaik-baik zikir ingat Tuhan iaitu baca Quran. Ngaji Quran, duk dengan Quran, tadarus Quran, wa halaqah Quran. Itu orang mukmin. Orang munafik tak suka. Allah boleh puasa dah pun duk liang dengan Quran lagi. Subhanallah, tak ada dah. Pakai-pakai cek di masing-masing wifak kita. Pakai cek masing-masing. Ramadan adalah bulan Quran, tapi umat Islam tak berakhir dengan Quran juga. Saya serius benar. Takut benar. Takut orang tu masuk dalam tanda kata Tuhan sudah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Takut Tuhan terpilih dia tu termasuk dalam golongan
Yang Tuhan tu dia panggil nak tak siwi baik dia. Nauzubillah misalnya. Takut. Kita ni berasa susah dengan Quran Allah, nak mengapa tu si nak baca malah ingat molek tu. Orang yang malah dengan Quran, malah baca Quran, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini, Allah, saya takut Tuhan tu orang panggil tak sanggup nak baik buat dia. Nauzubillah min zalik. Sebab itulah di hari ni hari ke-8 apa puasa kita. Nak boleh lah 9 Juz. Tak boleh lah 9 Juz. Kerja lainnya kacau sungguh boleh buat belaka. Tetapi Quran Allah nya tak ada gapo igak besar daripada Quran. Kerja lain dia belaka. Quran nya tak ada. Allahu Rabbi ya ilahi. La ilaha illallah. InsyaAllah lah kita pakai bersungguh dengan Quran. Baca Quran boleh sekurang-kurangnya 1 hari 1 juz di bulan Ramadan ni. Hok dengar tak baca tu dengar dah. Hok kita baca tu pula. Nak menunjuk kata kita ni berahi Quran. Dan Quran bukan benar payah. Tak ada berpayah tu supah di dalam Quran dia. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri dia kata. Dan demi sesungguhnya dia kata aku supah ni takkid ni. Bukan royak main-main dak. Quran mudah dak. Sesungguhnya demi sesungguhnya dia kata. Sungguh-sungguh, benar-benar sungguh. Bukan benar bahau dak kali. Kami memudah Quran dia kata. Mudah mu nak mengaji, mudah mu nak baca, mudah mu nak reti. Allah kita ni buat jadi payah. Tak usah dengar dia. Allahu akbar kabira. Dah di hari ni Quran penuh benar dah dia. Saya semua dah Jami' Osman, Khalifah Osman, Quran ada nebuah ya, Jami' Osman gitu. Yang meduk hipung-hipung Quran boleh buat nebuah ya Quran. Maksud dia umat selai dulu ramai-ramai gitu lalu mu. Quran ada nebuah ya. Tapi ya duk boleh. Duk ngagapo, duk ngaji Quran, ngapa Quran, ingat Quran duk le lada Quran. Hidup dengan Quran dalam dada. Kita Quran banyak daripada orang di hari ini. Tiap tamu Quran. Nah, inilah buat sebagai buat mikir insya-Allah. Bersungguhlah dengan Quran bacalah dia. Tak taram molek. Wak taram molek. Quran sejuh lebih kurang 8 atau 9 10 lah ya, sejuh. Kalau 10 lah lepas zuhur kita baca wak lagu mana. Boleh berapa ayat. Lepas tu lepas asar pula berapa ayat, lepas maghrib, lepas isya, lepas subuh. Kalau tak ada lepas maghrib semai tahun kan habuk lepas subuh ke masa luar molek lah ni. Masa panjang kan ni buk cia Rasulullah ni masuk zuhur kare tu. Boleh buk benar. Insya-Allah nah. Kita mendengar ayat pada pagi ni tentang masalah orang munafik. Dia kata sini al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'din. Bermula orang munafik lelaki dan juga orang munafik perempuan. Allah, munafik ada dua-dua. Munafik jenis pasal lelaki dan juga ada juga munafik jenis pasal perempuan. Ya ada dua-dua. Bukan seorang jatuh saja ada munafik ni. Retina pun jadi munafik juga nah. Sebab tu dah retina ni walekek kalau jenis pasal duk lelaki bini juga. Kalau abang dia munafik, dia nak di munafik atas, dia tak lagi dah. Dia pakak dah dua itu. Dah dia tak lagi dah. Ya jenis pasal turuk. Retina jenis pasal tabiat kejadian Tuhan ni dia suka turuk. Malaikat nadir sangat ya, sikit sangat ya. Orang perempuan jenis pasal tak turuk, abang dia benda tak molek. Seperti yang kita kata siapa? Bini Firaun. Dia tak turuk, Firaun adalah laknatullah. Bini Nabi Lut, dia tak turuk. Tetapi kebiasaannya kalaulah abang dia tu munafik, maka bini dia ni ada munafik hatilah. Wal-iazubillah min zalik. Sebab itulah dia sebut sini munafik ada lelaki dan juga munafik ada perempuan. Dia kata demo ini ba'dhuhum min ba'din. Setengahnya adalah sama dengan setengah yang lain. Supaya dia fok dia ni. Duk mana lagu tu? Dia tak serupa dengan orang mukmin. Orang mukmin ni dia kata wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'din. Ada wali. Awliya bermakna orang mukmin setengah daripada orang mukmin ni dia tolong menolong.
ia ada sifat perasaan kasih sayang. Duk dia di rumah pakak molek jemaah dia panggil orang mukmin sesama orang mukmin. Tu. Lah, al-mu'minun kal bunyan. Bermula orang mukmin adalah seperti bina rumah kuat, gagah sebab ia wali ada, auliya. Tapi munafik tu tak sebut ba'dhum min ba'd. Tak kata ba'dhum auliya min ba'd dah. Sebab orang munafik ni ia mengikut keadaan. Dia boleh pecah puak dia. Dia tak boleh sepakat munafik. Dia panggil besar dia gapo pun perayuk dia. Dia nampak boleh duk puak ni dia hidup kan ni. Nampak tak boleh makan darah, cari hok nu nampak boleh makan darah dia gigit ni. Jadi pasal sudu itu. Allah kok tu, Allah kok ni. Boleh suak ke mana dia gigit tu. Itu perangai tabiat orang munafik. Sebab tu Allah Taala sebut auliya ba'dhum min ba'd. Wa kafir auliya juga. Wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Kafir dah juga jenis pasal wali. Ada pakak teh dia tu. Mai duduk pakak dia dinampak rumah hebat. Orang mukmin pun serupa juga. Tapi munafik Allah tak ada. Tak ada ba'dhum awliya'u ba'din dak. Dia jenis pasal boleh duduk kat mana dia duduk tu. Napa tak ada pun perakyat tubik hidup lain pula. Allah Akbar. Inilah tahap kecek masalah yang munafik. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'din. Khijaya gapo khijaya dia? Khijaya ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Khijaya dia suruh buat benda tak baik. Khijaya munafik. Patu lari benda tak baik. Masa duk mengaji lah Quran ni. Oi, radak mungkin mana ngaji Quran. Satu mai dengar lah, bukan radak kita. Siap. Kalau zaman Nabi kok tempat turuklah Muhammad tu. Sesak nak ayat weh. Tu khijah dia. Allah, belaga ni khijah orang mukmin. Orang mukmin khijah dia gapo? Surat benda baik. Lepas tu pakat-pakat cegah benda tak baik. Benda munkar. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tapi munafik ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Allah. Suka jenis pasal puak, suka jenis pasal balah, kelahi tak tegak. Tu perangai dia belaka tu. Penuh tak molek. Buat puak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf, kata Tuhan. Itulah tabiat dia, perangai dia, hijau dia. Suka suruh orang buat benda tak molek dan tak suka orang buat benda molek. Larang pula dah tu. Larang je duk buat. Kalau ada kerongkang molek-molek ya mula sekali hidup sekat. Tolong tak dah. Dia duduk lari pula dah benda molek-molek kerongkang nak buat wipek dah pada umat Islam untuk masa depan. Macam-macam. Ya panas apa ni kecek. Ya so. Ya dengan tak jadi. Itu semua. Wa yanhauna 'anil ma'ruf. Dan wa yaqbiduna aydiyahum. Allah, dan mereka pula menggenggam tangan mereka. Genggam ke apa? Mai duk kepa tangan dia tu. Kinayah daripada gapo? Kedekuk dia tu. Tak tubik harta dia pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak tubik duit pitih dia untuk jaga agama Allah, melihara jaga apa ni? Membela akan agama Allah. Tasik. Upik tahu. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka pula menggenggam tangannya nak tunjuk kata baki kedekuk dia tu. Waktu tubik tak waktu tubik. Yang moleklah kedekuk masalah duit pitih sikit sebanyak ni. Allah. Perangai-perangai demo tu belaka. Sebab itulah berita ni ayat-ayat seperti lagu ni gak. Tak ada nak tikah jauh mana. Kalau duduk musim newa tepi-tepi kita ya. Kegi mari je dah lah. Allah, kita jauh patut mai cari pula dah. Apa benar, pepek benar kita perangai-perangai hok jenis pasal lagi kita sebut dalam Quran. Allahu akbar. Allahumma inni a'udzubika minan nifaqi wal munafiqin
Dan lagi nasullah, dia tak ingat Tuhan. Nasullah, apabila dia tak ingat Tuhan, dia tak harap perintah-perintah Allah akan ajaran Islam, maka Tuhan pun fanasiyahum, Tuhan pun tak harap dia juga. Dia tak khabar kata Tuhan tu bersama dengan dia, dia tak khabar kata Tuhan tu duduk tilik dia, duduk tengok dia dengan melalui ilmu Allah yang maha besar tadi tu, dia tak berasa. Lupa Tuhan. Mu nak bebel lah. Aku pasal aku lagu ni. Bebel semata zuhur asar tabiat perangai manusia dia terlupa. Manusia ni daripada insan daripada gapo nasia, lupa. Tetapi yang kerana tabiat perangai asal manusia yang terlupa, Tuhan ingat dia dengan melalui gapo hari apa dalam hari itu. Zuhur lah, asal lah. Ingat Tuhan semula. Mari cari Tuhan. Ingat Tuhan. Kok lupa serta tu. Tapi demo ni lahum serta mana pun fanasiyahum nasullah. Lah dia panggil gi. Dia tak gi. Tak semaya, na'udzubillah, tak usah jemaah di masjid. Sebab itulah ulama dia kata, nak sifat perangai munafik yang paling jelas nyata, semaya subuh dia kata. Cegak dia kata. Malah semaya subuh kok, ya Allah tu. Munafik dia kata, perangai munafik tu dia kata. Oh, sia sungguh la ilaha illallah. Orang mukmin bawa rebek, mari. Lupa tapi bawa rebek ingat, mari masjid. Hai semaya. Oh. Kita di hari ni semaya kadang-kadang kita berasa gapo. Tuk wani ra rusuk wala makna keparak. Kita berasa bebengeh panggil. Tiro cha tong bek, tuk wan cha tong tham leo zuhur ko tamang tham ik asar, sit asar ko ma tham ik maghrib. Oh, leo toni tong tham lama tarawih ik tong 20 rakaat. เรารู้สึกว่ามันเป็นภาระ Allah, kita tak berasa kata semaya ni ke โอกาสที่เราจะได้ถวาย Allah ไปหา Allah. Kita nak berasa lagu tu, นั่นคือโอกาสของเราที่จะไปเข้าเฝ้า Allah ระหว่างเรากับ Allah Subhanahu wa taala. Berasa lagu tu tak apa, 20 rakaat tak berasa lagi nak semaya. นั่นคือโอกาส sakit demi bila mati esok memang okat lah kita cakap pai kau fa Allah. Kita nak bahasa lagu tu jangan berasa kata keparak tirau cak tong tham mereka kata mainในฐานะที่เราเจ็บป่วยก็ต้องทำอีก itu bahasa lagu tu. Apa demi sakit di hospital pun kena semaya Allah, musafir jauh letih duk kena semaya. Tak berasa kata okat. ยิ่งเราเวลาที่ได้เจ็บไข้ป่วยนั้น sangat โอกาสที่เราจะต้องเข้าเฝ้า Allah. Kau dekat dengan Allah lah. Sebab tu dah kata walaupun sakit sekalipun, selama mana akan mu tak hilang, mu tak lupa yang digila gapo semua, masa lagi tetap mu kena semaya. Apa? Okat. Masa peluangmu, masa sakit demam tu. Yang mana mu kena cari Allah Subhanahu wa taala. Kena duduk dekat lagi dengan Allah. Sebab Tuhan suka kita tu dekat dengan dia. Lebih-lebih lagi masa kita sakit demam. Sangat perlu kita dengan Allah. Ya Allah, Rak. Ni tu hospital rupiah kadang-kadang tengok Allah. Tak ada semaya. Pas nanti sakit demam sia sudah bila terpakat duduk kulit qada. Mai mana tak tahu. Semaya tak boleh tinggal. Selama mana akamu masih lagi duk sihat mikir molek warah gapo semua dan mu tak ada gila, selama tu mu kena duk semaya. Tak boleh diri, ayo duduk. Tak boleh duduk semaya. Nyeng-nyeng, tak boleh nyeng-nyeng maya isyarat gapo semua. Dah, dipanggil okad ke okad. Boleh duduk semaya, 20 rakaat Allah seronoknya. Tak mau pula witir 3 rakaat Allah habislah sudahlah puasa okat bila pula kita percaya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bahasa kata orang munafik ia bahasa pengaparak tidak tong tam Allah. Auzubillah. Sebab itulah dia lupa tu nasullah fanasiyahum maka tu pun lupa dia. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang munafik mereka itu adalah orang fasik.
Orang fasik orang gapo orang punuh dipanggil munafik. Orang kaya dipanggil munafik ni. Orang jenis pasal tak betul, fasikun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka adalah orang yang fasik, kata Allah. Orang yang tak khabar, tak tahu apa, pening dah jalan di bawah parit pun rasa pengau, kena. Dah duk lecah, duk pening mabuk haya tak tahu, tak khabar. Nauzubillah. Itulah orang munafik. Orang rusak dipanggil, fikiran dia, otak dia, akal dia apa semua. Tak betul mengikut jalan yang diatur oleh agama Islam. Menyalahi agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu itulah Tuhan berjanji kepada orang munafik ni, sama ada lelaki dan perempuan. Dia kata wa'adallahul munafiqina wal munafiqat wal kuffar nar jahannam khalidina fiha. Allah menjanjikan orang-orang munafik lelaki dan perempuan serta orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Oh, munafik, orang kafir, fok saitullah dia panggil. Fok saitullah. Balas dia, cucup dia neraka tu. Sama ada orang munafik, sama ada orang kafir. Di sisi Allah, orang munafik adalah seperti dengan orang kafir. Gini pasang orang kafir ni dia bersama dengan orang munafik. Subhanallah. Orang munafik gini pasal dia di sisi Allah adalah orang kafir. Tetapi di sisi orang Islam dia orang mukmin. Nampak orang mukmin dia. Di sisi manusia zahir dia nampak dia orang mukmin. Tetapi di sisi Tuhan dia adalah bersama orang kafir. Sebab itulah wa'adallahul munafiqina wal munafiqat dan juga wal kuffar orang kafir nar jahannam khalidina fiha. Neraka jahanam kekal di dalamnya. Allah duduk dalam neraka kekal. A'udzubillah. Hiya hasbuhum, kata Tuhan. Hiya hasbuhum, cukuplah neraka itu untuk menjadi balasan mereka. Sungguhlah kau cukup kau nan ke neraka jahanam. Cukup dah. Dan tak cukup dah lagi wala anahumullah, duk neraka dah, duk kena sabcang tu Tuhan pula dah. Duk sabcang dia pula dah. Allah bakar dah, mai duk tibuk pula dah. Cik mudah-mudah. Bakar dah. Duk ngalo tibuk pula dah sekali lagi. Allahu akbar. Wala anahumullah walahum azabun muqim, dan bagi mereka adalah azab yang kekal, yang tetap kena terima balasan, tak fubah. Auzubillah. Sebab itulah surah Taubah ni banyak tu kecek masalah munafik. Maka ia tak dengan nama surah Taubah ni, semoga orang yang tidak betul jalan di atas yang di atas yang di atas susunnya agama Islam ni, sekiranya bahasa salah dia klik semula taubat, cari Tuhan semula di atas kesalahan dia tu. Lebih-lebih orang munafik bahasa salah, bahasa tak betul, tak kena dah, maka dia taubat kembali semula, cari Allah Subhanahu wa taala. Itulah pada pagi ini, dan kita minta jauh berlindung daripada Allah, kepada Allah, daripada sifat-sifat ciri-ciri orang munafik yang tidak disukai oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Apa betul daripada Allah sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah. Itu sangat